وسهلا ومرحبا بكم إلى قناة معلم حذار. Assalamualaikum dan hai semua, bersama saya Cikgu Wani dalam slot resensi buku di saluran YouTube Muallim Hazar. Kali ini saya ingin berkongsi tentang sebuah karya yang bukan sekadar dibaca tetapi untuk dirasai dengan hati. Sebuah karya yang lembut tetapi penuh dengan makna, iaitu Surat Cinta dari Tuhan, tulisan Ustaz Adnin Roslan. Buku ini mengajak kita melihat Al-Quran bukan hanya sebagai kitab bacaan, tetapi sebagai surat cinta yang ditujukan khas daripada Allah kepada kita hambanya. Surat yang penuh dengan nasihat, rahmat dan panduan, tetapi sering kita abaikan dalam kesibukan dunia. Ustaz Adnin membawa kita menyelami makna setiap juzuk dalam Al-Quran dengan gaya bahasa yang mudah, santai dan menyentuh hati. Setiap helaian bukan sekadar tadabbur, tetapi satu perjalanan jiwa untuk mengenal cinta Tuhan yang sebenar. Melalui sinopsis dan tadabbur ringkas, pembaca akan dibimbing untuk memahami 30 juzuk Al-Quran dengan cara yang dekat di hati. Melihat bagaimana ayat-ayat Allah itu hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Buku ini tidak syarat dengan istilah yang berat dan sukar difahami, tetapi karya yang penuh dengan rasa. Rasa rindu, rasa syukur dan cinta kepada Sang Pencipta. Surat Cinta dari Tuhan mengingatkan kita bahawa setiap ujian yang datang bukan sebagai hukuman, tetapi tanda kasih daripada Dia yang sentiasa menunggu kita kembali. Ia seperti satu pelukan yang tak kelihatan, menenangkan hati yang gelisah, menyembuhkan jiwa yang lemah. Saya Cikgu Wani dan inilah Surat Cinta dari Tuhan oleh Ustaz Adnin Roslan. Karya yang akan membuatkan kita membuka Al-Quran bukan kerana wajib, tapi kerana rindu. Jumpa lagi dalam resensi seterusnya hanya di saluran YouTube Muallim Hazar. Jangan lupa klik like, share dan subscribe untuk lebih banyak resensi buku yang bermanfaat. Sekian dulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muallim Hazar, inspirasi kita semua. Ilmu di semai cahaya menyinar. Di layar YouTube membawa hikmah, setiap video membawa sinar. Dengan suara tenang, jelas dan padu.